Hari ni 12 bulan 1. So hari ni hari Jumaat. So aku pun baru bangun tidur. Muka bangun tidur. So kita tengah lepak kat luar. Sekarang pukul 7.30 pagi, 3.47 kan. So kita tengah lepak kat luar dengan pemandangan yang cantik kat belakang ni. Sekarang lagi sejuk daripada malam-malam. So aku boleh tahan je lah, tak sejuk pun guys. Sekarang 15 darjah Celsius. Malam-malam 18 darjah Celsius kan. So turun 2 darjah Celsius. Boleh tahan lah sejuk je. Tapi okey tu guys, aku pakai hoodie ni okey lah. Jadi aku ada PDPR. So kita tetap kena join PDPR walaupun dekat sini. Jadi daripada ayak ni tak ada kat Penang je. Bukan nak berjalan tau. Kalau jalan tak apa kan. So sekejap lagi kita tunggu cikgu send PDPR. So ya, kita healing dulu dengan sunset kat luar sana. Sunscreen pula. Sunrise. Tapi tak nampak sangat sunrise ni. Tu korang boleh tengok sunrise. Wow. Lawau. So view daripada bilik aku, daripada rumah aku. Sky Concrete. So ya guys, sekarang dah pukul 12. Dah siap mandi bersama. So hari ni hari Jumaat. So kita nak pergi ni lah, pergi sembahyang Jumaat. So kita pergi sembahyang Jumaat dekat Masjid Abu Bakar tak silap. Dekat 800 meter daripada sini. So kita jalan kaki pergi masjid. 14 minit juga lah kalau ikut base. Okay, so kita pergi dulu. Let's go. Nampak masjid. Itu rumah masjid depan tu. Kita dah nak sampai. Nak sampai dekat masjid belakang. Masjid apa namanya? Masjid Abu Bakar. Kalau tak silap Abu Bakar Tanah Atas. So kita pergi sembahyang Jumaat dekat sana. Sekarang dah pukul apa tak tahu, kita buat jam. So kita sambunglah perjalanan ni, ada lagi beberapa meter dekat sana. So ya, kita dah sampai Masjid Abu Bakar. So kita tunggu azan lah. Azan 1.20 lebih. So sekarang tak tahu apa 12.50 kosong. Lambat lagi lah. So kita tunggu je dekat masjid. Kat khutbah apa semua, sembahyang Jumaat, dan kita balik. So jumpa korang kejap lagi lah. So ya, sekarang kita dah habis sembahyang dekat masjid, sembahyang Jumaat. So sekarang dalam pukul 2 lebih dah, 2 lebih macam tu lah. So sekarang kita on the way balik ke homestay. Perjalanan dah 10-15 minit dah kot kan. So kita balik homestay dulu, and then makan-makan dulu. Saya kita tak tahu nak keluar mana. Orang tengok tu lahir. So ya, kita balik homestay dulu, jangan hati. Panas kan, terik matahari. So guys, panas-panas ni kita makan aiskrim strawberry. Tempat ni ada strawberry 2 biji. So kita pun dah nak sampai dekat homestay. Ni ada lagi satu strawberry original. So ni bukan original, ada 2 biji. So kita nak sampai homestay dah. So ya guys, sekarang pukul berapa dah? So dah pukul 5, dekat-dekat pukul 5. So sekarang ni kami pergi makan, nak pergi ngeteh lah, ngeteh. So aku nak pergi healing, kita pergi dekat Tea Valley. So kita pergi Berhad Tea Valley sekarang, tea spot. So kita ngeteh-ngeteh dulu, ada lori lah bising. So kita ngeteh-ngeteh dulu, kita healing-healing, and kejap lagi mungkin nak pergi pasar malam. So kita enjoy lah trip kali ni kan. So kita pergi ngeteh dulu. Ni view memang lawa guys. Jom, view lawa.
Cameron Valley T. Cameron Valley T. So ya, sekarang ni kita pergi plan nak pergi minum teh, tapi termasuk dalam ni. So kita pergi taman teh. So kita jalan-jalan tengok. Dia dah pakai dekat ni tadi. So kita turun bawah. Jauh kan dia punya taman. Tengok ada macam air terjun. So kita pergi jalan bawah. Let's go. So ya, sekarang kita dah ada dekat viewpoint dia. Belakang tu ada Cameron Valley T. So Cameron Valley T. So kita dekat dia punya viewpoint. View lawa belakang. So kita jalan-jalan dulu lah. Dah macam nak pergi air terjun tau. Nampak ada air terjun tu. Tapi macam malas buat dah. So kita tengoklah apa yang terjadi. So nak ambil gambar-gambar dulu. So kita jumpa kejap lagi. Sekarang kita dah turun bawah. So korang tengok belakang tu ada Cameron ni. Nampak Cameron. Mana? Oh, tenang. Cameron. So kita dah sampai bawah. Kita jalan daripada atas sana. So ya, kita jalan-jalan aja. Nak naik sampai kat Cameron tu tak larat guys. So kat belakang ni pun ada rumah kampung. So kita jalan-jalan dulu lah. Kita tengok-tengok ada apa kat sini. And tak ada apa pun sebenarnya. Ada ladang teh. So kita jalan-jalan lah dulu. Lagi kita dah naik atas balik. Kita minum teh. Ngeteh. So jumpa korang kejap lagi lah. So ya guys, kita dah penat jalan dari sana. Kita jalan tu dari hujung sana tu. Nampak tu? Hujung sana. So kita rehat. Kita makan. Kita ngeteh dulu ni. Kita tarik gangkit dia sedap guys. So kita makan dulu. Sekarang dah pukul berapa kata tak? Dah pukul 7 lah. So dia tutup dah pukul 7. So sekarang kita dah nak pergi, mungkin maybe pergi pasar malam. Pasar malam sesuai pukul 7 macam ni kan. So kita pergi pasar malam tengok ada apa. Esok nak balik lah. Kita spend time dulu lah dekat kamera ni. Cipta memori. So ni mana teh? Oh sana. Tu sana teh lah. So ya, kita dah nak balik lah. Bising. Okay, so kita dah nak balik lah. So kita pergi pasar malam lah. So korang enjoy lah vlog kali ni guys. Let's go. So kita dah sampai pasar malam. Agak gelap sikit lah. So kita dah pasar malam. Ramai gila orang kan. Nak masuk pun jam. So korang enjoy lah. Mungkin aku nak cari strawberry je kat sini. So jam ramai gila korang tengok ni. Ya, so sekarang dah pukul nak dekat pukul 12 lebih agaknya. 12.30 macam tu lah. So sekarang dah nak malam. Memang dah malam, bukan dah nak malam. So hari ni kita pergi situ, pergi sini. Kita melawat ladang teh je. Dan kita pergi sembahyang Jumaat kan. Esok 13 hari bulan, hari terakhir kita dekat Cameron. So sebelum hari terakhir tu kita lepak dulu guys. Kita makan Maggi dengan ayam masak. Sedap. So bagi aku masa dulu, kita makan Maggi, kita lepak dulu sampai tengok view Cameron. Nanti kita akan teringat-ingat pula kan dah balik Penang. So ya, so kita jumpa pagi esok lah. So esok kita perjalanan balik lah. So mungkin esok ada aktiviti juga. Mungkin nak pergi Key Farm kalau tak jam. So kita tengoklah kejap lagi.
kita tengok, kita jumpa lah esok apa yang jadi kan. So jumpa korang esok hari. Hari ni 13 hari bulan 1. So hari ni hari Sabtu. Sekarang dah pukul dekat pukul 12 kan. So kita nak check out dah. And kita nak hantar kunci sekarang. Kita pergi letak kunci dekat mailbox and kita check out. So let's go. So sekarang dah pukul berapa tak tahu? Dekat-dekat pukul 2. So tadi kita sangkut jam dalam 2 jam. Dah sejam juga lah sangkut jam. So, sekarang kita dekat market Key Farm. So kita beli barang dulu lah sebelum balik. Beli strawberry dulu. Sekejap lagi kita sambung perjalanan. So guys, sekarang kita dekat tempat baru. Tempat baru yang dekat Simpang Bulai, dekat kameranya. So kita dekat Hobbiton nama dia. Baru siap dah. And tempat dia, tapi harga dia agak mahal lah harga dia. So kita tak masuk lah, kita duduk luar je. And tapi tempat dia lawa untuk orang ambil gambar semua sesuai lah. Nak ambil untuk on kan. So tapi tiket mahal guys. So korang tengok tiket dia. Ni kita dekat Hobbiton, tempat Hobbiton. Atas tu ada ni, panas guys. Ada bangunan, tempat pokok lawa semua. Tapi kita tak masuk lah, mahal guys. So nampak tak? Hobbiton. Tu Hobbiton. So kita tak masuk lah, mahal guys. Tak berbaloi. Untuk ambil gambar je, untuk apa? So kita sambung perjalanan balik.